Oh, rutin harian bagi kita lelaki kan. Lelaki ni kita mesti kena apa? Kan kalau kita kata aku buat kerja rumah, aku ni takut bini pula. Kita yalah, kita sebagai lelaki kita tunjukkan sebab kelakian kita lah. Macam-macam lelaki kita suka apa kita buat seperti lasak lah macam kita. Kalau bersukan pun, tapi kalau ikutkan sekarang perempuan pun banyak kan ada lasak lelaki kan. Tapi sebagai lelaki contoh macam saya lelaki dan juga seorang bapa, saya kena tunjukkan diri saya sebagai seorang lelaki dalam ketua keluarga lah, dari segi keputusan ataupun dari segi gaya hidup, cara saya bersama dengan anak-anak saya, cara saya melayan, berbual ataupun berbicara ataupun berbincang. Maknanya perlu dengan cara yang kita punya kelakian, kita punya gentleman supaya anak-anak kita ataupun isteri kita ataupun siapa juga bila berbual dengan kita tahu kita ni adalah lelaki lah kita berbual, aku lelaki dan ini adalah aku, ini adalah ego aku dan ini adalah cara aku. Jadi itu sebenarnya bagi saya yang nampak kelakian kita. Kononnya lah. Kadang-kadang